Cuba bayangkan kalau tak boleh nak kawal air kencing, tak boleh nak kawal buang yang besar dan terpaksa pakai lampin setiap hari. Inilah pelvic floor muscle yang mengawal kedua-dua function tadi. Tapi itu bukan sahaja masalah yang kita alami jika pelvic floor lemah. Yang pertamanya, uterine prolapse ataupun rahim jatuh. Yang keduanya, perempuan akan kurang climax jika mempunyai pelvic floor yang lemah. Yang ketiga, dari segi seksual, lelaki pun tidak boleh mengawal masalah dari segi pancuk awal. Dan yang keempat adalah simptom-simptom seperti kerap kencing malam ataupun selepas dah kencing masih rasa nak kencing. Yang ni adalah simptom-simptom yang lebih kepada prostat. Jadi, cara yang paling mudah untuk semua masalah tadi, kita boleh gunakan senaman kemud ataupun senaman Kegel. Senaman Kegel ni, senang cerita boleh duduk macam ni, lepas tu cuba bayangkan nak kencing. Bila you nak kencing, you nak berhenti kencing tu. Okay. So bila you berhenti kencing tu, yang itulah kemud. Okay, sekarang lupakan pasal kencing. You tengah duduk macam ni, you kemud selama 5 atau 10 saat, lepas tu you rest. You kemud 10 saat, you rest. You buat 10 kali. Dalam satu hari tu boleh buat sampai 5 set. Nak lagi info dan tips mengenai kesihatan lelaki, bolehlah like, follow, share dan komen.